Mengikuti jejak para pengembara silam, saya memulakan perjalanan saya ke China dan destinasi pertama saya adalah Beijing. Saya akan melawat beberapa masjid di seluruh China dan merasai keunikan gaya hidup serta budaya masyarakat setempat. Tidak lupa juga, saya akan menemu bual masyarakat tempatan serta mendengar pengalaman mereka. Dan insya-Allah, saya percaya kita mungkin mendapat ibrah dari pengalaman mereka. Selamat datang ke Beijing. Sekarang ini saya berada di Kota Larangan. Di sinilah tempat tinggalnya beberapa maharaja Cina berabad-abad lamanya. Dan tahukah anda bahawa Nur Islam telah menyinari tanah besar Cina ini lebih dari 1000 tahun yang lampau. Dan sekarang ini saya ingin melawat beberapa tempat-tempat menarik di sekeliling ini dan juga untuk melihat cara hidup komuniti Muslim di sini. Ayo. Temple of Heaven yang terletak di dalam Kota Larangan merupakan tempat di mana maharaja-maharaja dari dinasti Ming dan Qing menyembah serta berdoa kepada Heavenly God ataupun Tuhan yang berada di atas langit bagi memohon keamanan serta agar tanaman mereka menghasilkan tuaian yang banyak. Kota Larangan merupakan kawasan yang kaya dengan sejarah serta sering menjadi kawasan tumpuan pelancong. Saya ingin keluar dari kesibukan di kawasan sekitar Kota Larangan yang sesak dengan pelancong untuk menikmati pengembaraan yang lebih rileks dan selesa, di mana saya boleh mentampingi dengan lebih dekat masyarakat tempatan. Sekarang saya berada di luar tembok Kota Larangan dan pengembaraan saya bermula di sini. Tetapi sebelum saya memulakan pengembaraan saya, ingin saya berkongsi satu tips dengan anda, iaitu ingat untuk sentiasa membawa sebotol air bersama dengan kita di mana-mana sahaja kita berada di China ini bagi tujuan bersuci. Di sini saya terjumpa dengan sekumpulan warga tua yang sedang bersenam. Menurut salah seorang yang saya temui, mereka akan melakukan senaman di lokasi yang sama setiap hari, memandangkan kebanyakan mereka adalah pesara dan inilah caranya mereka mengekalkan kesihatan serta dalam masa yang sama memelihara kesenian tradisional Cina. Walaupun pergerakan mereka nampak agak perlahan dan mudah, tetapi percayalah, ianya bukan semudah yang kita sangkakan kerana mereka telah menjalani rutin sebegini selama beberapa tahun untuk mencapai tahap ini. Secara kebetulan, di sekitar kawasan ini sedang berlangsung festival bunga plum. Di sini dapat kita lihat pekerja-pekerja sedang menanam pokok plum dengan penuh ketelitian. Di kawasan lain pula, ada beberapa pokok yang mula berbunga dan tidak kurang juga ada yang telah berbunga sepenuhnya. Masya Allah, lihat betapa cantiknya pokok bunga plum yang telah berbunga itu. Terdapat lebih kurang 11 jenis pokok bunga plum yang ditanam di sini. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana plum flowers ini hanya akan berbunga pada bulan April ketika suhunya di antara 16 hingga 25 darjah Celsius. Dan tahukah anda, plum flowers ini juga dijadikan sebagai ubat-ubatan dalam herba tradisional Cina. Di samping itu juga, masyarakat Cina juga mengambil kepingan saji daripada plum flowers ini lalu mereka menanam di bawah tanah dan mereka percaya teh yang dipancur dengan kepingan saji yang cair ini adalah yang terbaik. Selepas menikmati kecantikan bunga plum, saya bergerak menuju ke New Jie, kawasan di mana berkumpulnya masyarakat Muslim yang terletak di barat daya Kota Larangan di daerah Xuanwu. Jalan ini begitu sibuk dengan pelbagai aktiviti dan tahukah anda bahawa sebenarnya nama asal New Jie ini adalah Liu Jie kerana apabila masyarakat Islam tiba di sini, mereka amat gemar menanam pokok delima
maka diberikan nama Liu Jie atau Jalan Delima. Namun, apabila perdagangan daging lembu dan daging kambing oleh masyarakat Muslim mula berkembang, maka disitulah bermulanya nama Niu Jie, iaitu yang bermakna Jalan Lembu yang kita kenali pada hari ini. Alhamdulillah, akhirnya saya telah tiba di Masjid Niu Jie. Tahukah anda bahawa Masjid Niu Jie merupakan masjid yang tertua di Beijing? Dan saya juga sempat bertemu dengan ahong masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar? Selamat datang. Terima kasih. Apa khabar? Dan tahukah anda bahawa ahong merupakan gelaran bagi imam ataupun ustaz di China? Menurut Imam Musa, masjid ini pertama kali dibina pada tahun 996 dan struktur yang ada pada hari ini pula dibina pada kurun ke-17. Bangunan utama merangkumi dewan solat, tempat wuduk, bilik air, pejabat pentadbiran serta menara. 纽约礼拜寺呢，在这1000多年的这个历史当中呢，在不断的扩大。以前是一个村庄，逐渐扩大到现在一个城市中心的一个非常重要的一个社区。现在穆斯林呢，就是居住在牛街地区的穆斯林呢有1万多人。现在礼拜的人数呢，比如说平时像中午Salat Zuhr 这个时间呢，应该在200人左右啊。到星期五的时候呢，在礼拜四呢，基本上这里也有人，后的副店也有人，基本上能在1500人上下。啊，您看，这是我们那个牛街女礼拜寺。在中国来说的话，中国西部没有女寺，只是在中国东部有女寺。中国东部的话，这妇女来说的话，这地位相对来说比较高。有女寺的话，也有女寺的一些活动。比如说的话，在圣祭之后，他会要搞一个活动是什么呢？叫法特曼盛会。这是对这个圣人的女儿法特曼，对Allah和安哈，对她的一种纪念。 Saya mengambil kesempatan ini untuk melihat di dalam kawasan sekitar Masjid Niu Jie dan kebetulan saya terserempak dengan sekumpulan Muslim yang sedang sibuk bermain satu permainan seperti sepak bulu tangkis yang kita kenali. Tetapi rupa-rupanya di China, permainan ini dikenali sebagai Ti Jianzi atau Capte yang telah bermula lebih daripada 2000 tahun yang lampau. Saya difahamkan bahawa aktiviti sebegini sering diadakan di dalam masjid di seluruh China dan saya berfikir alangkah bagusnya jikalau aktiviti sebegini kerap dapat diadakan di dalam kawasan masjid di seluruh Malaysia dan saya percaya insya-Allah ianya akan mampu mendekatkan anak muda dan juga orang ramai dengan masjid. Apa pula pendapat anda? Nampak gayanya Imam Musa sedang mengadakan kelas. Mari kita ikuti pengajian mereka. Ayo. Kebanyakan pelajar di sini adalah warga tua yang sebaya dengan ibu bapa saya. Ada sesetengah mereka yang matanya telah kabur, namun menggunakan kanta pembesar untuk membaca Quran. Saya juga mendapati kebanyakan mereka bukanlah penduduk kawasan sekitar dan ada di antara mereka terpaksa melalui perjalanan lebih dari 2 jam demi untuk menghadiri kelas ini. Komitmen yang sungguh hebat walaupun telah berusia lanjut. Dan komitmen sebeginilah yang harus kita contohi dalam menimba ilmu. Imam Musa menjemput saya untuk berkongsi sedikit pengalaman kenapa saya memeluk Islam serta ilmu-ilmu yang lain. Dan Alhamdulillah, reaksi mereka kepada perkongsian saya amatlah memberangsangkan walaupun saya tidaklah begitu fasih dalam berbahasa Mandarin. Sesi soal jawab juga berlangsung dengan begitu menarik sekali di mana ada yang bertanya tentang berapa ramaikah Muslim di Malaysia, berapakah Muslim berbangsa Cina di Malaysia serta kenapakah setelah sekian lama jumlah Muslim berbangsa Cina di Malaysia masih begitu kurang. Christian 去用的 convert， 所以我们是英文叫做 revert， 我们回归。 Saya amat berterima kasih kepada Imam Musa kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi serba sedikit pengalaman dan juga ilmu dengan para pelajarnya. Inilah perkongsian saya yang pertama di China dan semoga ianya bermanfaat untuk mereka semua.
muazin telah pun melaungkan azan, menandakan masuknya waktu zuhur. Ketika saya mengambil wuduk, imam-imam masjid berkumpul di luar dewan solat sementara menunggu muazin selesai melaungkan azan. Di China, masjid adalah tidak dibenarkan melaungkan azan menggunakan pembesar suara, dan rumah ibadat agama lain juga tertakluk kepada peraturan ini. Walaupun azan hanyalah boleh didengari di dalam masjid, namun jemaah yang datang menunaikan solat adalah di antara 150 hingga 200 orang bagi setiap waktu di sebalik kesibukan mereka. Bagaimana pula kita di Malaysia? Setelah selesai solat zuhur, saya berkesempatan berbual-bual dengan beberapa jemaah yang ingin tahu dari mana saya datang. Di situlah saya berkenalan dengan seorang saudara Islam yang bernama Yusuf. Beliau merupakan seorang pelajar jurusan media dan komunikasi. Menariknya tentang Yusuf, beliau amatlah fasih berbahasa Inggeris. Beliau begitu mesra melayan saya, malahan menawarkan dirinya untuk membawa saya melawat kawasan di sekitar New Jie. Dan memandangkan saya tiada aktiviti lain ketika itu, saya menerima tawarannya dan Yusuf membawa saya ke pasar makanan halal yang terletak di tengah-tengah kawasan New Jie. Yusuf, 等等，这边这样多人的。哦，这是北京这个牛街最有名的一个火锅店，叫聚宝园，每天有很多人排队在这吃饭。但是这次我们先去看一下这个北京的传统的小吃店，好，就在这个清真超市的2楼。好，然后从这儿我们进去。Pasar raya halal 2 tingkat di sini menjual pelbagai jenis snack dan kek di tingkat bawahnya. Dan di antaranya adalah biskut tradisional Cina, pulut manis serta banyak lagi snack yang anda perlu terokai sendiri. Kepada penggemar snack, ini adalah tempat yang anda mesti lawat dan pastikan anda datang dengan perut yang kosong. Manakala di tingkat atas pula, terletaknya medan selera yang menjual pelbagai makanan tempatan yang unik dan sedap. Antara makanan yang dijual di sini adalah lamin, bubur, manisan dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan anda, sebelum memesan makanan, kita mestilah membeli kad prabayar terlebih dahulu di kaunter. 北京小吃的，但你看这个就是很有名的，这是一种甜的，里面是水果。这个粥也是一种传统的，这也是一种甜食，甜的东西。这个来一个，这个来一个，对。爆肚，爆肚得来一份。 Akhirnya, kami telah selesai memesan makanan dan semua telah berada di hadapan kami. Ada yang nampak seperti pisang goreng, bubur lambuk, air sirap dan juga mi goreng. Tetapi, apakah sebenarnya nama serta kandungan menu ini? 现在你看，这些就是一些传统的北京的小吃，就是比较有名的。现在我们看一下，这第一个，这个名字叫炸糕，这是用面粉和那个豆沙馅儿，这个一起做的，然后是甜的。 Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang telah dikongsikan oleh saudara Yusuf, ini adalah kuih goreng yang intinya di dalam adalah kacang hijau. Apa kata kita cuba dulu? Omar susu hawa. Bismillah. Bismillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ni dalamnya adalah inti kacang hijau dan dia seolah-olah seperti kuih yang kita ada di Malaysia, iaitu kuih goreng. Ya. Rasa dia seolah-olah, cuma yang ni tekstur dia lebih lembut sedikit. Yang ini pula adalah daging lembu yang dicincang halus lalu dicampur digaul bersama dengan tepung, dan selepas itu dia menggaulinya dan menjadikan bentuk sedemikian, dan selepas itu digoreng rangu. Jadi mari kita cuba. Bismillah. Yang ini pula dia rasa seolah-olah seperti sejenis makanan tradisional yang sangat famous di Penang, ya, iaitu lobak. Sangat halus dan rasanya cukup, tidak terlalu masin. Alhamdulillah. Manakala yang ini pula adalah gabungan kurma dan juga tepung.
di mana kurma telah ditumbuk halus lalu digabungkan dan digaul sekali, dan selepas itu setelah direbus, okey, maka mereka meletakkan bijan di atas. Dan yang ini pula, yang merah ini adalah sejenis asam di sini. Lebih kurang macam asam Jawa kita di Malaysia. Mari kita cuba. Bismillah. Agak keras sikit dan lambat. Okay, bismillah. Yang ni pula bagi mereka yang suka manis, insya-Allah yang ni sangat sedap. Ya, kerana walaupun dia agak keras tetapi bila digigit semuanya seolah cair di dalam mulut kita. Sungguh sedap sekali. Alhamdulillah. Yang ini pula adalah perut kambing yang telah dihiris, dipotong kecil dan lalu direbus dalam air yang sangat panas, dan inilah kesan dia. Dan bukan makan macam tu saja. Kita nak makan sekali dengan kuah ini, iaitu kuah daripada minyak bijan. Jom kita cuba. Bismillah. Kepada anda yang menggembari makanan eksotik Beijing yang halal, tak perlu mencari yang lain kerana segalanya ada di sini. Seterusnya, saya akan ke kawasan Sisi Bei Tou Tiao, di mana saya akan berjumpa dengan seorang sahabat saya, iaitu Encik Korban. Telah pun masuk waktu solat dan saya tidak dapat sebarang masjid di sini. Jadi saya akan melakukan solat hanya di tepi jalan sahaja. Yang penting adalah kita sentiasa berwuduk dalam keadaan menutup aurat dan juga mempunyai satu pelapis untuk sebagai alas. Bukankah bumi ini telah dijadikan sebagai masjid untuk kita? Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat ke-103, yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang adalah satu ketetapan yang telah diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Maka, solat merupakan satu kewajipan bagi setiap Muslim kerana ianya mencegah perbuatan yang keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat ke-45. Sisi Bei Tou Tiao adalah kawasan hutong atau laluan kecil yang merupakan pasar kuda dan juga kinzih yang terkenal ketika zaman dinasti Qing. Courtyard House ataupun rumah halaman berkonsepkan Beijing lama masih lagi wujud di sini di sebalik pembangunan yang pesat di Beijing ini. Secara kebetulan, Korban juga tinggal di Courtyard House dan ini pasti akan memberikan satu kelainan kepada saya kerana berpeluang untuk merasai gaya hidup Beijing yang lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Korban. Ni hao, ni hao. Alhamdulillah, alhamdulillah. 什么时候来的？哎，刚刚到不久。可以，可以，可以。好，谢谢，谢谢，谢谢。上手，上手。 OK，谢谢，谢谢。怎么样？习惯不习惯？我看你穿了很多啊。还好，很冷。啊，这是我夫人，来一点。 Waalaikumsalam warahmatullah。你好。你好， Alhamdulillah。因为我第一次来北京吧，这样我要想了解一下，就是好像你们穆斯林的生活在北京。在北京还是纵向的，自己跟自己比，中国穆斯林纵向的要比原来好多了，像饮食啊、礼拜啊，都比原来要方便多了。再加上现在这种网络的发达电商的发达，有时候我们甚至可以买一些国外的清真食品。你像我经常买马来西亚的清真食品，因为对马来西亚这个我们非常的这个放心，这个哈拉里的认证我们非常的放心。所以说呢，但是还有很多不尽人意的地方，还有很多需要我们穆斯林和非穆斯林一起来改变的地方这个国家这个地区更生活的更加幸福更好的地方。也需要有很多地方也希望马来西亚的穆斯林能够帮助我们的地方。Inshallah。那刚才你讲到好像那个关于非穆斯林的，我很有兴趣，就是要了解一下，就是你们在北京，在中国这样讲，你们传教和非穆斯林怎样呢？那个来往有没有和他们分享关于伊斯兰教呢？是这样，因为中国是一个无神论的国家，然后从小接受的是无神论的教育，所以呢，一般来讲我们不会去刻意的传教。就是我们平常跟同事啊、朋友相处，你自己的为人，你自己的言行举止，你自己的为人处事，这就是一个最好的一个
一个宣传伊斯兰。对对我们一般不会刻意的，就是说我们今天来坐在一起，我们今天不谈别的，谈一谈各大宗教，一般不会有这样的场景。但是呢，我们是通过平常的那种生活啊，点点滴滴的细微之处啊，比如说我们不礼拜不喝酒，然后他们就会问到，然后这时候我们就是顺水推舟，再通过这个切入点，为什么我们不吸烟，为什么不喝酒，然后再带入伊斯兰的这种信仰，这样来效果也更好，而且也更符合中国的这种国情。当代的马来西亚穆斯林在这个伊斯兰世界当中，在2个方面是非常的领先的，比如一个是在伊斯兰金融、伊斯兰银行这方面，还有一个是在清真食品。halal food 的这方面非常的先进。Dua perkara yang Korban amat kagum tentang Malaysia adalah sistem perbankan Islam di Malaysia serta sijil halal Malaysia yang diperakui di seluruh dunia kerana piawaiannya yang begitu tinggi. 有更好的金融产品的选择，因为它没有利吧嘛。对对，然后也国际的这个金融的合作也会更多一点。Ketika saya sedang berbual-bual dengan Korban, isterinya Laila pula sedang sibuk menyediakan makan malam untuk kami. Seperkara yang menarik adalah Korban menyediakan senarai menu yang berbeza untuk setiap hari agar mereka mendapat diet yang seimbang. Tulisan di dinding luar rumahnya juga telah memberikan kita satu gambaran tentang keturunan Korban, iaitu Puak Han. 饭好了，吃吧。来，bismillah。这个是非常著名的一道菜，宫保鸡丁。它本身是那个来源于川菜的，这是北京最常见的一道凉菜，西红柿，糖拌西红柿颜色上非常的好看，红的、白的。对。然后呢，这也是一道传统的老北京的菜，焦溜肉段，当然是用的牛肉。想你真的很幸运的，娶到一个这样好的老婆。来，别吃别的。哎，等下先呢。不好意思，你都没有和我分享过你怎样和你的太太认识，你们的爱情的故事。哎，都老夫老妻了，是吗？爱情的故事。我们原来是同学，我们都是在学汉语言文学专业的同学。然后呢，他其实原来不是穆斯林。是他也是新穆斯林。然后。主要是通过我给他讲，然后送给他一些书，他自己去思考，然后最后选择了伊斯兰的道路，然后我们就顺理成章了。那他的父母有反对吗？他的父母还是比较 open 的，很尊重他的选择，也尊重我去他家也很尊重我，对于饮食啊各方面都很照顾。我很乐呢。吃吧，要不太多凉了啊！讲的很饿了。来，第4个。怎么样？很好吃。Yang ni daging lembu, tapi langsung tak lihat daging dia dan sungguh lembut. Memang sangat sedap. Pandai isteri dia masak, pandai Laila masak. Alhamdulillah. Betul saya dapat makan makanan-makanan sedap di sini. Pengembaraan hari pertama saya di Beijing berakhir dengan makan malam serta menunaikan solat maghrib bersama dengan Korban apabila azan berkumandang melalui aplikasi di komputernya. Bagi saya, Korban dan isterinya merupakan Muslim yang amat berbeza berbanding dengan apa yang saya dengar dan baca selama ini tentang Muslim di China. Korban menggunakan sepenuhnya kemahiran beliau dalam teknologi untuk berkongsikan tentang ilmu Islam kepada komuniti Muslim di seluruh China melalui Weibo, WeChat dan juga aplikasi telefon pintar yang lain. InsyaAllah, ini adalah satu permulaan yang baik untuk pengembaraan saya di China.